Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Video kali ini berkenaan krim buang lemak dengan cara tanpa kita buat senaman. Senang dan juga mudah. Okey, jom ikuti video penuh. Ramai yang mengalami masalah perut buncit walaupun badan tidak terlalu besar. Lemak berlebihan di bahagian perut bukan saja membuat keyakinan diri menurun, malah boleh mengganggu kesihatan. Salah satu cara yang semakin popular sekarang ialah menggunakan krim buang lemak. Tapi bagaimana sebenarnya ia berfungsi? Krim buang lemak diformulasi dengan bahan aktif seperti kafein, aloe vera, green tea extract dan essential oil yang membantu merangsang peredaran darah serta meningkatkan suhu pada bahagian yang disapu. Kesan panas ini membantu mencairkan lemak bawah kulit dan melancarkan metabolisme setempat. Kelebihan utama krim ini ialah cara penggunaannya yang sangat-sangat mudah, selamat dan praktikal. Hanya sapu pada bahagian perut, urut perlahan-lahan setiap hari dan biarkan ia menyerap. Dalam beberapa minggu saja anda akan mula rasa perut lebih tegang, selulit berkurangan dan ukur lilit pinggang lebih mengecil, lebih ramping. Namun penting diingat, krim buang lemak bukanlah produk ajaib ya. Hasilnya lebih berkesan jika digabungkan dengan pemakanan sihat, minum air yang cukup serta senaman ringan. Ia bukan magic ya, perlu exercise sikit lah. Dengan konsistensi anda boleh capai perut yang lebih rata dan penampilan lebih yakin tanpa perlu rawatan mahal atau menyakitkan. Jadi, kalau anda sedang mencari cara mudah dan cepat untuk buang lemak di bahagian perut, krim buang lemak adalah pilihan patut dicuba. Saya dah sediakan krim buang lemak yang popular masa kini di bahagian produk, iaitu dekat sini. Anda boleh pilih dan order terus. Sekian video kali ini, jumpa lagi di video seterusnya.